Untuk pemula ni, saya akan bagi satu gambaran lontaran. Jadi, terpulanglah kepada ahli panel lah. Datuk boleh bawa lah ke mana yang Datuk berdasarkan topik kita malam ni, siapa yang lebih berpengaruh, siapa yang lebih popular ke di Kedah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, MX atau MB Kedah. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya yang terlibat bukan 20 tahun, dia terlibat tahun 70-an ini, 70-an hingga sekarang. Sudah berapa tahun? Tak tahu dah. 50 tahun dah. Dia perjuangan dia 50 tahun. Tetapi generasi baru tak kenal. Generasi yang umur 40 pada ketika ni tak kenal perjuangan Anwar Ibrahim. Mereka tak kenal. Jadi selepas beliau digugurkan daripada Timbalan Perdana Menteri, lepas itu 20 tahun merengkok dalam penjara dan sebagainya. Jadi masyarakat yang baru sebenarnya tidak kenal Anwar Ibrahim perjuangan sebelum. Jadi dengan sebab itu PRU 15 kita lihat Sanusi ini adalah lebih berpengaruh berdasarkan keputusan pilihan raya. Dan keputusan pilihan raya itu pun sangat hebat. Keputusan dia memang memberi satu keputusan dan natijah yang begitu gelombang yang cukup besar yang diperolehi oleh Perikatan Nasional. Sekarang setelah masing-masing dah 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri 3 tahun. Boleh tengok bagaimana dia menjadi Perdana Menteri, boleh tengok macam mana dia berucap, boleh tengok bagaimana dia membuat pengumuman sumbangan, subsidi dan sebagainya yang diterima oleh rakyat Kedah pada ketika ini. Maka senario sekarang sudah tentu berbeza. Saya fikir senario sekarang sudah tentu berbeza daripada PRU 15. Cuma sekarang ni oleh kerana Datuk Seri Sanusi ini juga Menteri Besar yang hebat, dia juga mempunyai pengaruh. Jadi sekarang ni sudah tentu perlu satu analisis sedikit andaian-andaian yang akan dibuat oleh panel kita pada ketika ini. Dan lebih-lebih lagi setahun atau 2 tahun lagi kita akan hadapi pilihan raya. Pada ketika ini sebenarnya yang kita nak lihat siapa yang lebih berpengaruh di antara dua tokoh ini di kalangan rakyat Kedah. Adakah rakyat Kedah sudah pun membuat satu anjakan baru? Ajakan baru pada ketika ini, ataupun rakyat Kedah masih lagi berada pada pemikiran lama, masih lagi berpegang kepada isu-isu yang lama yang masih dilihat kekal pada ketika ini, ataupun rakyat Kedah sudah merasakan satu suasana baru Malaysia pada ketika ini, yang mana mereka akan berfikir semula dalam konteks sokongan mereka, sama ada akan memilih parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Sanusi.